Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. So when she carried Zara, there was blood, and she said that her kaki koyak or something like that. Yeah, that one. And of course, she also confirmed the memaki culture lah. Mahkamah Coroner hari ini diberitahu Zara Khairina Mahathir digelar sebagai Zara bermasalah oleh pelajar lain di Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa. Saksi ke-16, pelajar tingkatan 5, memberi keterangan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan menyatakan bahawa Zara Khairina tidak disukai oleh sebahagian pelajar di asrama berkenaan. Kalau saya tanya, Zara yang mana? Mereka akan jawab, Zara yang bermasalah. Saya juga bertanya jenis masalah yang dikatakan dan mereka menjawab, mencuri. Namun, pada pendapat saya, Zara Khairina bukanlah seorang pelajar yang bermasalah. Saya tidak pernah memarahinya atau menegurnya, katanya ketika memberi keterangan. Saksi itu turut memberitahu mahkamah bahawa Zara Khairina seorang yang ceria dan tidak pernah meluahkan sebarang masalah peribadi atau konflik kepada sesiapa. Namun, beliau pernah mendengar khabar menyatakan Zara Khairina mempunyai kecenderungan terhadap seseorang daripada jantina sama. Saksi memberitahu beliau tidak mengambil berat perkara itu kerana beranggapan Zara Khairina yang ketika itu di tingkatan 1 masih terlalu muda. Berkaitan kecenderungan terhadap jantina sama, mungkin Zara Khairina hanya menganggap individu itu sebagai idola, sebab itu dia menyukainya. Namun, saya tidak pasti siapa orang itu, katanya. Sementara itu, saksi berkenaan turut menceritakan pengalaman ketika berada di tingkatan 3, yang mana pelajar senior pernah memintanya membantu menggosok baju mereka. Pada pandangan saya, sikap pelajar senior terhadap junior di asrama ialah apabila mereka marah, mereka akan terus memarahi dan memaki junior. Itu perkataan yang sering saya dengar. Mereka memberi contoh tidak baik kepada junior. Saya pernah menasihati mereka, tetapi mereka tetap berbuat demikian. Ustazah Syahdah pernah memberi peringatan umum supaya menjaga tutur kata dan bercakap dengan baik kerana pelajar junior mudah meniru tingkah laku senior, katanya. Beliau turut memberitahu mahkamah tahun lalu, rakan pelajar tingkatan 5 sering menyindirnya sebagai seseorang yang suka membuat aduan. Saya adalah badar, pengawas surau, dan biasanya akan merampas telefon bimbit yang dibawa pelajar ke sekolah, katanya. Siasatan inkuas mengenai kematian Zara Khairina akan disambung semula pada Selasa depan. Mahkamah Coroner hari ini diberitahu bahawa terdapat kesan darah di atas simen berhampiran kepala Allahyarham Zara Khairina Mahathir ketika ditemui terbaring di hadapan blok Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Tun Datu Mustafa pada awal pagi 16 Julai lalu. Menurut Peguam Joan Goh, saksi pelajar itu berkata, kira-kira jam 2.50 pagi, dia terjaga daripada tidur akibat kesejukan kerana tertidur di lantai dorm sebelum terdengar ketukan di pintu biliknya. Apabila saksi ini buka pintu, saksi nampak pengawal keselamatan iaitu Aunty Lina. Beliau suruh saksi tengok di depan bilik dan saksi nampak Zara terbaring di antara rumput dan longkang. Saksi memaklumkan bahawa semasa Aunty Lina cuba mengejutkan Zara, dia ternampak darah di bahagian kepala mangsa di atas simen. Pada ketika itu, saksi dalam keadaan panik kerana takut darah dan menyuruh Aunty Lina untuk menelefon warden tetapi panggilan kepada Madam Shima tidak dijawab. Jadi Aunty Lina telefon ketua warden, Ustaz Azari, katanya. Menurut keterangan saksi lagi, Azari tiba di asrama Rabiatul Adawiyah kira-kira jam 3.12 pagi dan segera menghubungi ambulans 5 minit kemudian. Sementara menunggu bantuan tiba, Azari meminta bantuan agar Zara diangkat ke lorong hadapan asrama. Aunty Lina cuba angkat tapi tak larat. Saya bantu pegang bahagian pinggang kanan, pelajar lain pegang kaki, dan Aunty Lina pegang bahagian atas badan, jelas saksi. Inkuas bagi menyiasat punca kematian pelajar tingkatan 1 SMKA Tun Mustafa itu kini memasuki hari ke-24. Allahyarham Zara Khairina ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sekolahnya pada awal pagi 16 Julai lalu sebelum meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth, HQE, keesokan harinya. Ingat beliau, saksi tidur, ada mendengar bunyi seperti benda jatuh sebelum dia bangun pada jam 3 pagi. Tetapi dia tidak berapa pasti tentang perkara ini kerana masih dalam keadaan mamai.
atau tidak sedarlah, kurang sedar. Selepas saksi bangun, saksi ada mengejutkan seorang kawan dom yang ingin bangun awal bersama saksi untuk setrika pakaian. Saksi kemudian pergi tandas aras 2 untuk buat tapungan air sebelum mandian pagi. Saksi tidak tahu sama ada kawan saksi itu ada bangun atau turun ke bawah. Biasanya saksi kata jam 3 pagi pelajar-pelajar biasanya tidur, tetapi ada juga yang akan bangun awal. Ketika saksi buat takungan air, saksi ada nampak pelajar junior lain aras sama membuat takungan air di tandas. Perkembangan inkues Zara Khairina Mahathir. Okey, siasatan oleh Arif Hakim dan Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu, Sabah bersambung hari ini. Dan kita ada saksi kanak-kanak yang terbaru hari ini yang akan kita update di sebelah malam. Tetapi ini adalah perkembangan terbaru untuk makluman 34 juta rakyat. Salah seorang saksi kanak-kanak berstatus pelajar senior akhirnya mengaku bersalah membuli Zara secara verbal di hadapan Hakim Mahkamah Sabah. Ini adalah berita tergempar, berita paling menggembirakan kita, yang mana perkembangan prosedur inkues Zara berlaku plot twist tanpa kita jangka dan tanpa disangka-sangka oleh peguam ibu bapa Zara. Pelajar senior telah mengaku menjadi antara watak utama yang jumpa Zara sebelum Zara pengsan. Pelajar ini mengaku dia tahu dia bersalah membuli Zara secara verbal, memaki hamun Zara dan marah Zara sampai mental Zara terganggu. Pelajar senior ini dia mengaku dia and the gang menyiasat Zara kerana Zara dituduh untuk mencuri. Dan pelajar senior ini juga mengaku kemarin dalam prosiding inquest depan hakim, dia tidak ada bukti kukuh untuk menjatuhkan hukuman bersalah Zara mencuri pin, duit, dompet dan kad bank di dalam asrama. Jadi ini adalah kemenangan terbesar kepada suara rakyat, kepada ibu bapa Zara dan waris keluarga Zara di Sipitang, Sabah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.